Panggil batu nak suruh Musa lalu ikut ni supaya Bani Israel tengok, lepas ni jangan mengopak lagi. Wa akhadha saubahu, Musa ambil kain dia pakai, fatafiqa bil hajari darban, Musa marah, dia pukul batu pain bagi buat lari kain aku ni. Faqala Abu Hurairah, wallahi innahu lanadabun bil hajari. Abu Hurairah kata, demi Allah, bekah hak Nabi Musa. Bukan ke para ulama dulu kita duk sebut tak boleh mandi dalam keadaan tidak berpakaian? Jawapannya memang tak boleh mandi kalau tak pakai pakaian. Yang mana Nabi Musa pun pernah mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Okey? Baik. Ni soalan JKK ni. Mandi telanjang. Dia kata dia nak mandi telanjang, mandi wuduk, mandi hadap, so telanjang. Jawab. Babu man yaghtasala uryanan wahdahu fi khalwatin. Dengar ni awak. Bab siapa dia mandi tak pakai kain. Seorang dia, jangan ramai-ramai. Jadi ramai-ramai jadi pak talu. Tak malu korang. Tak. Kita orang Islam ni tak ada. Tapi boleh fi khalwatin, dalam bilik yang tak ada orang. Dia mandi seorang dia, boleh tak pakai baju, tak pakai kain. Bogel kata orang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kanat banu Israil yaghtasiluna uratan. Dengar cerita. Bani Israel dia mandi tak pakai kain basahan, telanjang. Yang zuru ba'duhum ila ba', pakak tengok muaku, tengok orang ni tengok, orang ni tengok. Wa kana Musa yaghtasilu wahdahu, Nabi Musa dia nabi, tak layak dengan dia pergi duduk bogel sekali dengan orang ramai. Maka Nabi Musa mandi seorang dia. Bila Nabi Musa tak campur dengan puak ni, puak Bani Israel buat tuduhan tak baik dengan Musa. Dia kata apa? Dengar tuduhan ni. Faqalu, kata di Bani Israel, wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Musa tidak ada sebab yang menghalang dia mandi sekali dengan kita, kecuali ni dia ada penyakit. Orang penyakit uluran, mana batu dia besar. Jadi dia malu lah nak tunjuk barang besar ni. Apa jadi? Fazahaba marratan, Nabi Musa pun pergi mandi jauh dengan orang. Sia ke dia. Fawada'a saubahu ala hajarin. Nabi Musa pun buka kain dia letak atas batu, kan? Letak atas batu, dia sembunyi balik batu duk mandi. Apa jadi? Ada orang curi kain dia. Fafarral hajaru bisaubi, batu buat lari kain Musa. Dengar, ini mukjizat. Batu boleh berjalan. Hati-hati kalau kamu mandi di sungai, letak kain atas batu, nanti batu buat lari, sudah. Nak naik lagu mana? Pakai duduk air lepas gelap ke? Batu bawa lari kain Musa. Fa kharaja Musa fi isri, Nabi Musa keluar daripada air tadi, ikut batu. Dia kata, saubi ya hajaru, saubi ya hajar. Kain aku tu batu. Apa lari kain aku ni? Ya Musa, beramak Nabi Musa. Jadi batu tu lari pergi ke tempat Bani Israel ramai-ramai. Ini Allah Ta'ala nak tutup mulut Bani Israel. Hatta nazarat Bani Israel ila Musa. Bani Israel pun tengok, tengok ni Musa beramak dengan batu. Faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Musa tak ada apa-apa. Batu dia biasa macam orang lain juga. Tak ada besar-besar, orang panggil penyakit uluran, tak ada. Bila lepas pada Bani Israel, batu pun berhenti, break situ. Ini dia panggil batu nak suruh Musa lalu ikut ni supaya Bani Israel tengok, lepas ni jangan mengopak lagi. Wa akhadha saubahu, Musa ambil kain dia pakai, fatafiqa bil hajari darban, Musa marah, dia pukul batu pain bagi buat lari kain aku ni. Faqala Abu Hurairah, wallahi innahu lanadabun bil hajari. Abu Hurairah kata, demi Allah, bekah hak Nabi Musa pukul batu tadi
sittatan au sab'atun sittatan au sab'atun darban bil hajar. Ada 6 kali atau 7 kali bekas dia pukul. Kita kalau pukul batu apa jadi? Duka tangan lah tak. Musa gagah dia bagi bekas atas batu. Ya, cerita. Jadi kata di para ulama, ada lagi cerita lain pula. Malam ni banyak cerita. Wa an Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyub yaghtasilu uryanan. Nabi Ayub mandi tak pakai kain. Nabi-nabi saja cerita ni. Itu dia panggil syariat orang dulu. Syariat orang zaman dulu boleh mandi bogel. Fakharra alaihi jaradun min zahabin. Ya Allah. Tiba-tiba belalang daripada emas jatuh. Faja'ala Ayyub yahtasi fi saubihi. Ayub pun ambil belalang tadi, kupur atas kain dia. Kupur dalam kain dia. Jadi kain dia tak pakai, kupur belalang. Fanadahu rabbuhu. Tiba-tiba dia dengar suara daripada panggilan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya Ayub, hey Ayub, alam akun agnaituka amma tara. Bukankah aku telah beri pada kamu kekayaan daripada apa yang kamu tengok ni? Qala bala. Ayub kata betul. Jangan duduk sibuk lagi duduk kutip apa ni belalang tu. Wa izzataka walakin, demi kemuliaan kau ya Allah, walakin la ghina li an barakatika, tetapi tidak terkaya saya daripada meminta berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini kenapa Imam Bukhari bawa cerita ni dalam bab mandi telanjang? Kata di ulama wajhud dilalah min hadisi Ayub, dalil daripada hadis Ayub ini annallaha atabahu ala jam'il jarad. Allah Ta'ala tegur dia kerana duk kumpul belalang daripada emas, sedangkan Allah Ta'ala dah kayakan dia. Jangan tamak. Walam yu'atibhu 'alal ghusli 'uryanan. Tapi Tuhan tak marah dia mandi bogel, mandi tak pakai kain. Fadalla 'ala jawazihi, maka ini dalil ini menunjukkan keharusan mandi tak pakai kain. Tapi syarat kita seorang lah. Awak masuk dalam bilik mandi, tutup pintu kemah-kemah, mandi. Kalau ramai-ramai bogel, tolu nama lah gitu. Jangan buat lagi tu tak. Ni Nabi itu syariat lain, syariat yang dulu. Syariat kita ini tak boleh lagi buat lagu tu. Pasal itulah kita kadang-kadang bimbang tengok anak-anak kita ni pergi ke pantai, tengok orang-orang putih ni, dia panggil buaya darat ni, duduk menjemur situ. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryana, ketika mana Ayyub alaihi salam mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Macam mana ni? Kan? Bukan ke para ulama dulu kita duk sebut tak boleh mandi dalam keadaan tidak berpakaian? Jawapannya memang tak boleh mandi kalau tak pakai pakaian. Dalam bahasa kita mudahnya mandi bogeh. Memang tak boleh. Kalau mandi bogeh tu di tempat yang terbuka. Duk ramai orang duk ada. Orang duk buat apa? Parti. Buat jamuan tengah-tengah. Keliling kolam renang. Kita buka baju semua terjun. Tak boleh lah. Yang tu memang tak boleh. Tetapi kalau di tempat yang tertutup, tempat yang orang tak nampak aurat kita, tinggal kita je, boleh untuk kita mandi tidak berpakaian. Boleh. Kenapa boleh? Ni dah dalil. Dan di sana ada dalil lagi riwayat Bukhari tentang Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa pun pernah mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Ni soalan JKK ni. Mandi telanjang. Dia kata dia nak mandi telanjang, mandi wuduk, mandi hadap sah telanjang. Jawabnya tidak sah mandi hadap sah telanjang kalau tidak rata air. Faham? Dah kalau rata sah lah. Nah, kalau rata sah. Nah, tidak ada pun dalam mana kitab dia kata syarat sah mandi wuduk, syarat sah mandi junub wajib kena pakai kain saham. Ada itu?
Tak ada lagi Jadi mandilah guna-guna pun. Nampak? Boleh berlaku. Nak pakai kain sahang molek, tak mau pakai kain sahang pun harus. Jadi masalah mandi telanjang ni dia ada 3 hukum. Yang pertama harus, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Yang harus dan makruh ni dua-dua pendapat ulama belaka, iaitu mandi dalam tempat yang orang tak haram lihat, dalam bilik air. Jadi ada 2 kaul, satu kaul kata harus, satu kaul kata makruh. Dua-dua ni kuat belaka. Nah, ini pandangan ulama besar belaka. Satu ulama kata harus mandi telanjang, yang kedua kata makruh. Jadi tak dosa belaka lah. Syarat tempat tu tempat orang mandi tertutup, dalam bilik air rumah kita lah. Yang haram ni mandi telaga tanah. Jangan buat gitu tak bilang. Posmen tembak lari berapa tengok. Dan depan orang kadang-kadang haram, kadang-kadang harus. Mana haram? Orang yang depan dia kita tak boleh tunjukkan aurat kita, haram. Seperti mandi telanjang depan anak, haram. Anak mana? Anak yang sudah mengerti. Anak tak reti lagi, tak haram. Anak dia kecil ni 2 tahun, dia bola beseng. Ayah pun mandi telanjang, baik ujang. Ayah anak lenggok gitu je. Tu tak haram, tak reti kahala. Jangan anak dia jah 2. Namanya pelekong cetong. Dan depan siapa harus? Depan orang yang harus lihat seluruh tubuh kita. Siapa harus lihat seluruh tubuh kita? Dalam dunia ni ada 2 je. Yang pertama hamba perempuan kita, yang kedua isteri kita. Hamba tak ada dah sama dulu, ni isteri. Jadi isteri tak ada masalah. Walaupun tua dah. Umur 60 dah, 70 dah. Tak ada masalah pasal isteri kita. Lama-lama kena amal sekali haji. Mandi dengan isteri. Dia panggil payah kena penyakit jantung. Darah kita payah naik tinggi. Mandi bersama isteri. Suka. Kak kita tak sapa dia gonyoh. Kalau dia tak suruh pun kita gonyoh. Faham tak?